Tu. Oh, Goose Control Block. So GO tu besar, G besar. G besar. Kita tak apa. Once dia control center. Sebelum buat input ni kalau boleh buat last kali. Oh, input lah sekali. Input last kali. Sebelum input habiskan report. Oh, masuk report pula. Report control. So report control delete sama juga macam atas delete yang sudah ada tu, create baru. Nama dia follow guide. Tapi dia punya nama motor product app lah actually. Nama dia kan, format nama dia actually kita follow product app. Okay, so follow product app. Pun yang section 3 ada share kat link ke? Tak ada share ke? Boleh kalau nak share. Share. Share cuma tunggu dia sync. Tadi untuk report control pun dekat LDO je? Tak, LD node, port, RCD. Okey. Tiga. Buka SCD file yang ni juga, yang original ni. Oh, original tu kan? Ini pun buka supaya kita boleh refer. Yang ini complete lah. Yang I tunjuk one section saja lah. Yang lain semua repeat saja lah actually. Macam LD node prod pun sama lah cara nak tu. Ini kalau I open ni akan hilang ke yang buat ni? Ke dia akan dia boleh buka dua. Boleh buka dua? Dua window. Oh, just open je lah. Buka je yang baru, buka yang lama. So berapa data set kita ada tu? Dekat sini kita ada 3 kan. So report control pun akan ada 3. Goose takkan ada report control. So report control akan nampak macam ni lah. Ni memang lah. So mana kita nak rujuk nama ni, dia kat product app. Tak product app. So product app sini. So report ID kena nampak macam ni, nama report kena nampak macam ni. Tapi pelik lah. Contoh sebab kita akan kadang nak monitor dekat ID Scout kan. Masa kita nak tarik dia untuk kita monitor dia punya status ke alarm ke, kenapa kita boleh tarik mana-mana daripada klien ni lah? Macam tak, bukan mana-mana. Kena ambil 5. Sepatutnya 5 95 yang ni kan 5 tu kan sepatutnya. Betul. Sepatutnya 5 ataupun 2 boleh. 2 boleh. Sebab HMI 2 memang takkan ada. Spare juga lah. 2 boleh. 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 2 boleh.
Macam S1 memang tak boleh, dia sudah lock. Gateway memang makan lock. Enterprise gateway dekat side memang akan lock. So hanya 2 ataupun 5 lah. So 5 is maintenance power. Okay. So how to create report control? So dekat sini right click, tekan new. Kalau tekan new dia keluar macam ni kan. So namakan recording to.l. Data set boleh pilih. So integrity period follow ni juga. 5,000, buffer time 500. Integrity 5,000. Buffer time. Buffer time 500. Report ID phone number. Saya copy dari sini. Then trigger option. So trigger option dia ada true untuk data change dan quality change. We follow according to sini juga lah. Trigger option, data change true, Data quality change true. data change, quality change. Okay. Okay. Then option fields. Follow dia kat sini. Ni option fields. Semua true. Semua true. So in that case kita follow semua true. Tick semua. Cuma sini memang tak ada buffer overflow. Ada sistem tu configurator, kemungkinan ada buffer overflow jugalah. So kalau ada, itu pun kena true kan. Ni Segment buffer. sebenarnya akan ada lah biasanya. Macam ni tak ada buffer kan? Ni SEO configurator ni tak ada. So in that case kalau ada, kena true kan. Okay. Ada config revision. Ada? Tu tadi berapa lipat? Config revision lah. Tu memang satu lah. Configuration memang revision. satu. Okay. Betul, memang satu. Okay, then last kali sini report enable ni. Okay. Ni report enable kan. Maksimum letak 5. So bila kita letak maksimum 5 tu maksudnya 5 client lah. Okay. Tekan ID sekarang keluar 5. Dia akan hantar 5. So in future kalau ada lebih client, boleh je ditekan. But the 5 is the recommended here lah, according to the product type. Maximum client per block. So MMS actually semua boleh refer sini lah in case kalau ada penambahan alam kan. Okay. Yang tak ada dalam MMS label. But usually design need to approve first kan, so baru kita tambah. Dia tambah. So in a way memang after design approve kita boleh refer je MMS label lah. But in case to cross check kan, boleh je refer kat sini. Ini kami pun pakai product ini untuk cross check. So here one of the salah yang kita nampak semalam kan, apa tu, time sync tu salah. Time sync. Time sync alam tu. So we can cross check here. So loss of time. This one. Addition 1. So designer somehow follow yang ni lah. Which is addition 2. Addition 2 dia follow addition 2. Addition 2. Addition 2 tu salah lah. Addition 2 tu yang future PCU baru tu. Tapi kenapa dia macam untuk edition 2 tu dia okay time sync. Tu alam. Maksudnya dia dah normal. Dua-dua pun time sync. Dua-dua time sync kan? Time sync alam. Dua-dua pun time sync alam. Cuma ni MMS lain. So MMS ni memang tak ada kita punya Yelah. edition 1 lah. Kita kan pakai edition 1. Edition 1 ni tak ada. Jadi dia tak ada edit yang tu lah. TMS tak ada. Betul.
So maybe edition 2 ni future purpose kot. Edition 2 tu future purpose lah. Tapi this is so far the updated product kan. So we should follow this one. So designer somehow terdapat ni kot. Dia terambil ni dan wrong MMS section. The one I itu ubah kat S-Field drawing. Yalah. Tengok lah. Kita try gambar. Tapi sebab dekat sekarang ni dekat SD5 kan ATMS tu tak ada kan? Memang tak ada. Tak ada. Kalau kita nak bubuh boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Sebab 650 ni dia pakai edition 1. One dia pakai edition 1. Other one I rasa LTMS 1 ni firmware baru. Oh kena ada form dia update Dan firmware. DAV tu dia firmware baru. Kan DAV ni kita export dari ICD baru. Betul. Jumpa kan benda-benda tu. So in this ICD memang takkan jumpa. Dia tu. Tu tak jumpa kan? So, kalau nak jumpa benda ni dia kena upgrade, dia kena macam dah modify dekat logic tersebut ataupun dia modify dekat semua firmware tersebut. Oh ya. Tu dalam lagi lah. So firmware memang dia more to like tu apa product builder punya part lah. So dia yang dah hantar, kalau penambahan tu kena buat, dia akan tambah. So in that case I think it's already, maybe it's on, I think if it's in product app, I think sudah start apply lah. Ya. But I don't know which contract dia dah masuk tu. Tapi so far I pun belum nampak lagi. I pun belum nampak lagi. Cuma tu lah. Itu sebab itu hari pun kat Ampang JC ada upgrade firmware agaknya tu lah. Pakai edition baru tu. Tu relay mana? Main tu. Toshiba. JRL. Okay. Understand. So something similar to that. But this one sekarang kita tak payah upgrade firmware lah, because we already tested and commissioned. It's a working function lah. So most probably the edition 2 is like future projects kot. Future project lah. Okay. So move to last inputs lah. So inputs ni in case there is, you need to receive goose card. Betul. So if there is something you are receiving from other device kan, baru kita akan pakai input ni. So macam mana kita nak tahu dia receive ke tak? Start dari MMS ni. Okay, so dekat MMS table ni kan, okay. So this first kita kena confirm dulu lah macam mana kita nak baca table ni. So in this way kan, biasanya in horizontal way dia akan letakkan signal apa yang ada dalam signal boost, apa yang device ni keluarkan. Manakala in vertical way dia akan bagi tahu device apa yang ambil signal tersebut. So for example, kita fokus on satu relay ni je lah. So in this relay kita tahu dia keluarkan auto reclose attempted. So siapa ambil auto reclose attempted? Satu current diff ambil, satu lagi backup distinct. So yang dia hantar benda ni, mapping tu dia kena buat dekat current diff and backup distinct. Okay. Lepas tu, so apa yang kita buat dekat input tersebut? Input tersebut kita akan buat apa yang CBM ni nak ambil. So CBM nak ambil current diff,
CDM nak ambil BCU. Okey. Maksudnya input kita akan masukkan yang vertical lah. Betul. Horizontal kita maksudnya apa yang dia keluarkan. Apa dia keluarkan lah. Horizontal is dataset. Boost dataset. Okey. And also relay apa yang dia bagi benda tu. Relay apa yang ambil benda tu. Vertical, relay tersebut ambil apa. Untuk vertical yang kita akan masukkan dalam input tu lah. Betul. So my suggestion input kita practice buat dekat sini lah. Yang sudah ada ni, yang completed. Bukan itu lah. So what we can do, we can see okay, then just select semua ni. Okay. So according to the table, kita tahu dia ambil dari F87L current diff dulu kan. current diff. So dia ambil yang start 3 phase dengan dia upload. Dia punya MMS pun dia dah bagi dah. So kita cari kat sini external signal. Cari current diff tersebut E01 F87L. Buka. So pastikan filter semua dah ada. Buka boost dataset dia. So dekat current diff memang kita sudah letak lah benda tu. Sini pun anda juga kan. Memang sudah keluar. So kalau letak benda ni baru kita boleh jumpa benda tu kat situ. Macam ni. Drag masuk. Quality pun masukkan. Sama dia. Okay, then kita pergi internal signal. Ini yang tak ada rujukan actually. Ini yang problem. Tak problem lah. Maksudnya memang tak boleh rujukkan mana-mana lah internal address dia tu. Sebab internal address dia depend on the logic DB tersebut. But kita dah biasa buat tu, kita tahu lah apa. Tak boleh nak jumpa tu. Make it default always to the previous project ke macam tu lah. So in this case kan so VIGJ tu VIGJ 3 SPC SO2 is the place. Sorry, VIGJ 1 SPC SO2. So VIGJ 1 SPC SO2. One good thing kami buat adalah kita labelkan lah. Mana satu tu block, mana satu tu trip. So block masukkan dekat Oh, itu mak situ lah. Dia nak ini panggil internal address tu. Kena cari sendiri kan. Internal address ni akan rujukan. Sebab dia depend on the logic and that kan. So ni yang kena tahu lah buka kat mana lah. Usually this is the indication lah. Internal address kan nama dia biasa VIGGIO something like that. VO moto output. VI moto input lah into GGIO. So dia punya nama memang sama juga untuk mostly for all this, even for BCU juga. Okay, kalau BCU dia moto like going in macam tu. Apa tu? Tadi kita nak masukkan yang current diff tu. Maksudnya kita kena ada current diff punya relay yang dah masuk ke dalam LCD file ni lah. Betul. Oh. Betul. Sebab tu tadi I tak dapat buat kat situ. Dia tak boleh buat kat file tu lah. Sebab dia tu kena complete. Sebab tu input ni memang buat last kali. Input tu memang buat last kali. Maksudnya buat last kali tu maksudnya itulah. Mana nari punya kita dah configure semua. Yes. Baru kita sentuh input untuk semua. Itu LCD file baru lah. Satu lagi masalah dekat hari tu semalam Justin ada seorang tanya kalau nak dapatkan LCD file, kalau contoh hilang komen tadi tu, kalau LCD file hilang macam mana kita nak dapatkan balik tu. Even though you masukkan CAD tersebut, information on input ni takkan ada saya rasa. Dia takkan ada. Kalau kita sedar dari
relay tersebut. Okay. Masukkan CID dalam ni. Aku tak pernah tahu. Try lagi. But then I think should have lah. I think should have. Sebab memang download tu dia download dengan Goose juga. Yes. Yazid dalam group Tele dia ada beritahu pasal training. Dia ada beritahu dari mana engineer gini. Ada beritahu. Orang ada group kan. Semalam dia beritahu lagi. Esok dia tak boleh datang. Kena khusus dekat KLCC. Oh. KSL tahu. Okay, so itu pun baru tahu tadi. Ni Azri dia tinggal punya jaket ke dia tertinggal? Dia kata dia datang. Dia kata nak datang. Dia kata dia datang tapi tu cepat tak. Tengah hari kan. Dia sepatutnya satu tim dia datang sini. Ada 3 semua datang. Betul. Bila KLCC tu nanti dia invite semua sekali JMKL ke macam mana? Tak ada, yang kat sisi tu saya je kena. Oh ya. Tu lah, tadi tengah nak pergi on the way ke sini kan. Tengok keluar email. Yo, Haji Zuki sana. tak, dia selalu 5 minit sebelum kursus tu start, dia akan automatic trigger kita punya email. 5 minit? Bukan one day before. Selalu dia akan beritahu seminggu sebelum macam tu lah. Itu tak memang ni, tapi tu lah saya tak pasal email tu. Oh dah. Email tu memang dia bagi tak pasal benda tu. Ya. Kalau yang betul-betul macam dia trigger orang kan, memang ada kat site tak buka email. betul. Itu duduk site tak buka email. Ada dia dah ada. Yelah. Aduh, tak ada orang. Besok akan ada orang baru. Attendant mana attendant? Ada mana ni? Mana? Attendant semalam mana? Attendant semalam. Sini. Aduh, semalam pun tak tulis lagi. Dia Abu akan mesin dia. Sebab tu for Enal memang kita akan tekan not import lah. Cuba kita buat tu manual. By relay lain, tekan tool dia, kita dah buat dah benda tu. So bila keluarkan CID file, dia dah consist information tersebut. So kita masukkan dalam SQL configurator, sebab tu kita tekan kita bagi dia importkan. Import lah. Tapi bila kita bagi dia importkan, kita just make sure choose the subnetwork tu 1322. But when the case kita nak ambil CID file yang sudah ada information and also dari live relay, memang case dia sama macam kita ambil kat brand lain lah. Cuma lihat nama ni, kalau nama ni kena betul juga lah. Kena follow according to nama yang kita sebelum ni sudah letak. Okay. Baru input tu dia ke dalam betul. And this one kena choose. So relay lain pun kena choose ke sini. Sekarang tak ada lah. Sempat ada CID lain. So bila masukkan semua CID, dia akan ada lah. So supposedly it will work lah. So pada input clear kan? Sampai input clear. Input center, report control center, CNC control center, data set center, dan process to do CID file untuk enhance center. So input tu yes, as we discussed before, buat last kali lah. Last kali buat mapping saja. Kalau nak buat awal pun untuk VCU boleh buat awal lah, ORIP semua boleh buat. Maybe yang berkaitan delay tu buat last lah, semua masalah lain. Ya, ORIP antara BCU je kan. So no issues. Antara BCU okey lah. ORIP ke Pascal belum punya live transfer, semua boleh buat. Semua boleh. In-service ke ataupun GIS, in-service, Q16, Q15, semua boleh buat. Coupler punya, yelah coupler banyak main dengan BCU lain kan. Antara BCU to BCU, tapi anda sebelum buat BCU to BCU semua kena masukkan semua BCU dulu lah. Masuk BCU dulu lah. Then baru start buat. So anyhow input memang buat lah sekali. Okay, so kalau tak ada question, then we can go for our break first. Okay. And to theory. Come
back around 10:45, 10:50. Okay. Ui lah, bapak dia tu. Mari.